Pada video kali ini kita nak tunjukkan macam mana nak membeli minuman panas di premis Strata Opah. Kita akan ambil minuman di sini nanti. Okey, pertama sekali kita akan pilih nombor pembelian di menu. Pilihan, okey, sekarang kita nak buat pilihan white coffee nombor 43. Jadi kita akan masukkan, tekan nombor 43 untuk pembelian. Dan selepas itu kita buat pembayaran. Pembayaran boleh melalui kad, QR, Touch and Go, semua cashless. Okey, kita sekarang buat pembelian melalui kad. Okey, selepas buat pembayaran, kita akan tunggu. Okey, cawan dah jatuh. Okey, kita tunggu air penuh. Nanti bila air penuh, lampu akan menyala untuk tanda untuk kita boleh ambil minuman. Okey, tak apa, kita buka dulu. Okey, lampu dah menyala, so kita boleh ambil minuman kita. Berhati-hati sebab ini panas. Okey, boleh diminum terus ataupun jika kita nak bawa pulang, kami ada sediakan penutup, ataupun jika nak bawa plastik untuk sekali dibungkus boleh terus. Okey, kita ambil penutup, boleh tutup dan boleh dibawa pulang terus. Okey, terima kasih.